Okey, salam semua. Kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Dia Bukan Syurga episod ke-23. So, jom kita tonton. Apa yang kau buat ni? Kau fikir apa? Ha? Kau dah janji kan? Kau takkan jatuh cinta dengan Nuha? Mana aku betul-betul minta maaf. Benda ni aku pun tak jangka, Mak. Jangka. Mengarutlah tak jangka. Apa yang kau fikir, ha? Aku tahu kau marah. Tapi bagilah aku peluang untuk explain dulu. Apa? Ha? Kau nak explain apa? Cakap lah! Kalau aku memang buat bubuk. Apa? Apa? Kau tak buat? Ha? Aku tahu aku salah. Aku yang langgar perjanjian tu. Korang ni memang punca lah, korang tahu tak? Ha? Buat benda tak fikir. Tapi kan, jujur aku cakap dengan kau, kau je lah orang dalam yang aku boleh harapkan. Habis tu apa? Kau ingat kalau kau okey, adik-beradik aku yang lain datang. Tu dia boleh nampak lah problem dia sebab apa? Sebab Arham ni dah satu keluarga dengan Tajul. Jadi ahli keluarga Nuha memang dah tak boleh terima dah sesiapa pun, Tajul ke, mak dia ke, apa-apa yang berkait dengan Tajul ke, dalam keluarga dia orang semula dah cerai dah. Lebih baik tak ada anak. Kalau ada anak lagi complicated isu ni. Tapi sebab tak ada, sebab diorang tak ada zuriat apa, jadi kita consider dah tamat lah kisah Nuha dan Tajul. Tapi boleh ada ni pula, boleh ada siapa? Boleh ada Arham pula. Dan Arham sekarang ni tengah syok bercinta dengan Nuha, tapi kantoi pula dengan Angah. Tapi Angah dengan Arham tadi sebut ada perjanjian. Apa perjanjian antara diorang berdua tu? Ada komen penonton kata diorang berdua nak dirikan masjid, buat benda baik lah, tak baik halang, bukan terlanjur pun, marah bukan main lagi. Tapi itulah, Angah dalam marah dia tadi, macam nak cepuk dia tu, cepuk Arham tadi, dia ada considerate lagi lah. Angah ada risau kalau ahli keluarga lain tahu, ahli keluarga lain apa, mak ayah dia, adik-adik lain ke, lagilah tak boleh terima. Tapi fikir logik, memang kalau dalam realiti, ahli keluarga mana yang nak bagi adik dia bercinta dengan bekas keluarga bekas ipar, bekas menantu, itulah bekas isteri dia tu, bekas suami. So sampai bila Arham dan Nuha nak meneruskan hubungan dia? Dengar cerita dia orang nak merahsiakan hubungan diorang. So dua-dua belah keluarga tu tak tahu. Tapi sekarang ni Angah dah tahu. Apa lagi?